Saka ni sebenarnya apa Melayu menamakan ikut dia lah. Tapi yang penting konsepnya macam ni je. Ada di kalangan manusia ini yang dia berbaik dengan rijalun minal jin, lelaki-lelaki daripada jin. Untuk baik dengan lelaki daripada jin ni sukar, melainkan dia kena lakukan banyak perkara. Itu dia nak jadi bomoh. Bomoh-bomoh tu tuan-tuan, bukan kata jin jalan-jalan, jin kau buat apa seorang-seorang tak ada, jom ikut aku, tolong aku. Tak ada jin mau ikut gitu. Maka dia kena buat upacara supaya jin taat pada dia. Sebahagian upacara ataupun kebanyakan upacara itu mengandungi unsur syirik. Mengandungi unsur syirik. Unsur syirik itulah yang tuan-tuan akan tengok, dia akan perasap kerih malam Jumaat, dia akan kendurikan itu. Dia kata tak ada apa ni, kita kenduri je. Tapi kenduri, puasa, semua ni dibuat bukan kerana Allah, kerana nak dapatkan jin. Macam mana dia nak dapatkan jin? Jin ni masalah dia, jin ni dia ada kabilah-kabilah dia. Jadi bila dia nak dapatkan dengan jin tu, dia terpaksa buat satu urus niaga dengan ketua kabilah jin. Jadi yang tuan-tuan tengok dia perasap, dia jampi, dia panggil itu, sebenarnya dia bukan puja jin tu kebanyakannya, dia puja ketua kabilah jin tu. Bila dia taat kepada ketua kabilah jin tu, ketua kabilah jin tu akan bagi satu jin kepada dia. Ni jin ni dia khidmat untuk you. Jadi you pula setiap malam Jumaat perasapkan untuk saya. Jin punya target syirik. Dia punya matlamat dia, awak syirik. Sebagai ganjaran awak syirik, saya bagi satu benda pada awak. Ada orang boleh berkhidmat dengan awak. Jadi orang ni berkhidmat. Saka jin yang berkhidmat ni, dia kadang-kadang dia bukan redha, tapi dia takut dengan ketua kabilah dia, bukan takut dengan manusia ni. Dia kadang-kadang dia itu dalam istilah kata yang lain, dia disihirkan dahulu sebelum dia buat sihir pada orang lain. Yani dia terikat, dia tak lagi mana. Dia terpaksa taat. Bila dia terpaksa taat, dia ada beberapa benda kadang-kadang dia balas dendam dalam senyap. Itu sebahagian menyebabkan kadang-kadang tak mustahil dia buat benda-benda yang merosakkan janin, menggugurkan anak bomoh, menyebabkan dia sentiasa ada kemungkinan itu ada kerana jin tu.